Di sebalik pekan kecil, di balik bilik darjah yang sederhana, lahirnya generasi yang punya impian besar. Inilah skuad YPM, suara anak muda yang percaya pendidikan mengubah segalanya. Yayasan Pelajaran Mara YPM dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menjadikan pendidikan berkualiti hak semua anak Malaysia, khususnya luar bandar. Skuad YPM adalah pelajar luar bandar yang dilatih menjadi pemimpin, mentor dan ejen perubahan melalui pendidikan. Skuad YPM ini dijalankan sebagai platform pemerkasaan sukarelawan pendidikan, menjadikan ejen perubahan sosial melalui pendidikan, melalui pendekatan berasaskan community-based approach. Untuk saya menjaga Mara, untuk Mara ini memperkasakan ekonomi dan pendidikan anak-anak Melayu dan bumi kita. Kem Aspirasi Program Lestari Ungguh dan Survivor Kem A+ dijalankan sepanjang 3 hari 2 malam dengan pelbagai elemen transformasi jiwa muda melalui survival dan kerjasama pasukan bagi memilih dan melantik peserta terbaik daripada peserta Kem A+ sebagai skuad YPM. Marilah kita mengambil tanggungjawab bersama dalam membantu dan menyumbang di dalam menyediakan sumber tambahan melalui amalan berwakaf untuk menjalankan program pembangunan pendidikan, kesihatan maupun kebajikan. Tapi bila saya join camp ni, saya rasa saya sangat-sangat extrovert. Saya menyanyi, saya rasa seronok sangat. Saya harap kawan-kawan kat luar sana yang baru habis saya nak ucapkan ribuan terima kasih pada Mara. Latih diri jadi macam lagi. Supaya camp ini terus berlanjutan untuk menghasilkan pemuda-pemudi yang lebih berkualiti yang akan memimpin negara kita satu hari nanti. Dari kelas pertengahan ke universiti, kami percaya skuad YPM akan menjadi ejen mobiliti sosial buat masyarakat.